Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Zizi, sekarang kita buat apa kat sini? Untuk penonton semua, kami wakil Junior F40 daripada Kelab Taha menghadiri jemputan Mesyuarat Agung Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim cawangan Kuala Kangsar. So Karul, dekat mana ni? Kita berada di Tabika Kemas Talang Hilir, Kuala Kangsar. Kalau nak tahu selanjutnya, let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan pengerusi Perkim Cawangan Kuala Kangsar. Boleh tak saya nak minta tuan untuk perkenalkan diri dan berikan sedikit ucapan ataupun harapan untuk kami Kelab Taha dan juga untuk Perkim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juraimi Tadi, pengurusi Perkim Cawangan Kuala Kangsar. Jadi terima kasih kepada Taha USAS ya yang turut hadir ke Mesyuarat Agung Tahunan Perkim Cawangan Kuala Kangsar, dan Taha ini merupakan sebahagian daripada Perkim lah. Mana program kita kebiasaannya adalah senari. Jadi sebagai kita yang sama-sama lah untuk menjaga, sebab Perkim ini sendiri ialah menjaga kebajikan, pendidikan dan juga dakwah bagi umat Islam hari ini. Jadi kita sama-sama lah dengan rela hati, dengan rasa sukarela untuk kita sama-sama menjaga kebajikan umat Islam. Jadi kalau program lah kan potong-potong lah. Jadi program kita adalah untuk ke arah berdakwah, cara memberi kebajikan kepada umat Islam. Itu bermakna ada dua lah, kebajikan dan juga dakwah tu dia jalan seiring. Sambil kita berdakwah, kita memberikan kebajikan kepada orang Islam. Itu sajalah daripada Perkim Cawangan Kuala Kangsar. Okay, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi. Jadi kami dari Kelab Taha juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Perkim kerana menjemput kami untuk menghadiri Mesyuarat Agung kali ke-17. Okey, baik. Itu saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah, berakhir sudah Mesyuarat Agung Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Cawangan Kuala Kangsar pada kali ini. Terima kasih Perkim kerana sudi menjemput Kelab Taha dalam Mesyuarat Agung kita pada kali ini. Semoga Perkim dan Kelab Taha menjalin hubungan yang baik dan dapat dieratkan lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.